Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin memperkenalkan Delima 3.0 yang terkini. Okay, boleh masuk melalui browser Google Chrome atau mana-mana browser lain. Type URL di atas. Okay, sign in masuk Delima 3.0 menggunakan ID Delima yang dibekalkan oleh pihak sekolah. Okay, anak-anak murid boleh mula explore setiap tab yang ada untuk melihat bagaimana paparan terkini Delima 3.0. Okay, menariknya dalam Delima 3.0 tersedia lencana digital, boleh dapatkan di hub latihan. Okay, bila tekan hub latihan tu, paparan baru akan dibuka. Terus enroll course dan klik sini dan mari teroka Delima. Okay, cuma scroll ke bawah, baca satu persatu ruangan-ruangan yang penting dan tekan next. Okay, di sini boleh tinggalkan komen dan jangan lupa tekan post and reply selepas meninggalkan komen itu. Okay, kursus sudah lengkap dan di akhir kursus ini anak-anak murid akan menerima sijil. Okay, ini sijil pengenalan kepada Delima 3.0. Okay, boleh tengok preview tu untuk melihat sijil kita. Okay, macam ni rupa sijil. Okay, apabila kita kembali ke ruang aplikasi, okay, bila kita klik bahagian sijil dan lencana digital, okay, kita dah menerima sijil lencana pengenalan Delima 3.0 yang kita buat tadi. So, sijil dan lencana berada di sini. Boleh kekalkan di situ atau boleh simpan dalam drive masing-masing. Okay, selain daripada lencana tadi, banyak lagi lencana-lencana Delima lain yang boleh dikumpulkan. Okay, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.